Pula mak ai handsome oh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase Berkabus lah. Sojuk mat. So kita cari boiling tu, baru kita tetapkan kat mana kita nak kat mana. Ayak tengah surut lagi ni. Tak ada boiling. Banyak pula kroni ni. Dia kalau hampa nak tahu ikan bulan ni, macam nak cakap dia kalau dia naik boiling, bila dia turun balik, dia punya buih dia keluar dua. Tu panggil ikan bulan. Kalau haruan ke ikan puyuh ke, dia boiling saja, tak ada buih apa. Ayak pun tengah surut lagi ni. Tapi kita try je lah nah. Banyak ni sampul. Ada. Sini ada bulan. Ni hadiah ni. Sekejap lagi aku letak. Habis video ni aku letak. Apa video yang tengok ni, apa tu ambil tak ada hujung pergi. Tengok habis dulu video ni. Hari ni misi aku nak hanyikan rod baru aku, rod fly fishing. Kita try lah. Tak ada rezeki hari ni. Kali ni aku ambil 9 kaki pula. Hari tu aku punya hak lama 8 kaki. Yang aku guna ni sorelang. Tak tahu pula sorelang ada apa, rod fly fishing cantik. Bukan rod saja, mesin semua cantik. Kamu tengok tu pasang dulu. Ni guys. Pula mak ai handsome oh. Ni orang kata kalau kena mata naik putih ni. Ni po berayak. Kena rumput berayak. Basah embun. Pada embun pun takkan mampu. Aku pakai weight 5 juga. Tali weight 5. Tapi hari ni weight 5 dengan 6 boleh masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puy, kau busuk. Astagfirullahaladzim. Tak apa. Bukan aku telan pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bunyi, ya Allah. Dia agak berat sikit lah. Awai. Dua kali lah. Mak ai. Tu kata awai tak galuh.
Lembut lah. Mak I best ni pagi-pagi macam ni. Dia pun tahu bulan tak masuk kan ni. Fish on guys. Bismillah. Alhamdulillah. Mantap Pak Bu. Bulan pertama guys. Mantap. Dia tak makan belah atas dah. Oh, ada lagi. Ada lagi. Dia tak makan belah atas dah. Come on guys. Bismillah. Alhamdulillah. Yang kedua. Ni kan? Yang kedua. Gunakan sogailang. Sogailang. Mantap Pak Bu. Misi menangkap ikan yang tak bosan.
Fish on guys. Alhamdulillah. Yang ketiga. Yang ketiga guys. Maang. Mantap Pak Abu. Alhamdulillah. Sekejap. Dia dapat 3 kan. Aku ingat nak try teleskopik rod lah. Lepas tu teleskopik rod aku BC kan. Ni spinning lock sat. Tunggu sat. Okay. Lock. Ni orca kot ni. Aku ada BC satu ni. Lepas tu buka pula. BC satu. Ni BC. Ni baru pula spinning. Kita try tengok. Bismillah. Besar belah no. Try tengok. Alhamdulillah. Bateri ngam-ngam. Tengok tu. Alright kan. Aku rasa aku dah nak melecah tu. Panas sangat ni. Kan. Mata pun naik putih ni. So total aku dapat tadi 3 fly fishing, aku dapat 3 tarpon dan satu lagi teleskopik rod pada orca. Aku dapat sekok. So total 4 lah orang kata. Jadi aku tak tahu nak letak mana ni. Nampak kata letak mana? Aku tengok lah aku letak ni. Ni kat sini ada I Love Nanti kan. Apa We Love Nanti kan? Tengok ada orang, tak ada orang, kita letak situ lah. Okey, tak ada orang. Aduh. Jatuh letak ni. Sini. Nanti jatuh.
Tak turut. Okay, jom. Steady.